kita melangkau kepada perbincangan tentang keperluan pusat penjaja, peniaga dan gerai. Saya telah tekankan bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur harus lebih proaktif untuk memberi manfaat termasuk menggunakan dana dalaman untuk membangunkan kemudahan asas rakyat. Lebih 85% rakyat menggunakan gerai atau memanfaatkan gerai, warung, restoran kecil. Sejumlah kecil sahaja yang ke restoran 5 bintang. Jadi perlu kita tingkatkan usaha. Dan saya ucap terima kasih kerana Bandaraya telah bersetuju menyediakan 500 juta ringgit bagi menambah baik kemudahan penjaja dan perumahan rakyat di Kuala Lumpur. Ini termasuk pusat penjaja, pasar serta medan selera.